Sekarang hujung tahun dah masuk musim winter, mesti ramai yang travel nak pergi main snow. Dan selalunya Jepun dengan China lah jadi pilihan utama. Sebab dua negara ni senang nak explore, public transport pun efficient. So nak pindah-pindah bandar pun senang, naik train je. Tapi ada 3 benda korang kena tahu sebelum nak pergi ke dua negara ni. Yang pertama, korang kena tahu dekat China dengan Jepun tak semua orang boleh cakap English. Sebab diorang lebih prefer foreigner belajar bahasa diorang. Tapi zaman sekarang dah canggih dengan senang. Korang tinggal guna pakai translator je untuk berinteraksi. Yang kedua, dekat Jepun dengan China kebanyakan guna QR payment. Kalau korang tak nak bawa cash banyak-banyak, standby siap-siap Alipay dari Malaysia. Ketiga, pasal internet pula. Kalau dekat China korang wajib ada VPN. Kalau tak, kebanyakan social media ataupun apps Google memang korang tak boleh buka. Tapi masalah sebenar ialah internet. Kalau korang tak ada internet, semua masalah pun tak boleh settle. Paling senang korang bawa je rooming man travel dengan korang sekali. Jadi korang boleh akses internet dengan mudah. Kalau nak pergi China, korang dah tak payah nak beli VPN. Connect je dengan wifi rooming man, semua media sosial korang boleh buka. Internet pun laju, siap 5G lagi. Dan boleh connect sampai 5 device serentak. So kalau korang travel bergroup, bolehlah share-share. Untuk pengetahuan korang, kalau korang sewa rooming man dari 19 Disember 2025 sampai 10 Januari 2026, korang berpeluang menang lucky draw. Bukan tu je, korang juga boleh dapat diskaun 15% kalau korang sewa rooming man kalau pakai kod ni. So macam biasa, korang jangan lupa like, komen ataupun share video ni pada kawan-kawan korang yang nak pergi travel. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.